Assalamualaikum, salam sejahtera. Tengok ni pokok pisang yang saya tanam ni. Buah dia dah matang, dah tua dan dah siap masak pun kat pokok dia. So, kita nak tebang pokok ni, nak ambil buah dia. Ni buah pisang, tandan pisang yang kita dah ambil daripada pokok tadi. So, kita nak masakkan pisang ni. Tapi first kita kena sisirkan dululah, supaya senang untuk kita masakkan dia. Okay, ini dia buah yang kita dah hasilkan daripada dia punya batang dia ni, tandan dia ni. Kita nak masakkan pisang ni dalam beldi cat ni. So dalam beldi ni kita kena letakkan kertas lah, apik dengan kertas macam tu. Lepas tu kita ambil pisang yang paling tua yang dah masak ni, kita letak paling bawah. Sebab pisang yang masak ni dia jadi booster lah untuk masakkan pisang yang belah atas. So lepas tu yang atas dia tu kita letak dalam pisang yang ada ni. Semua pisang tu kita dah letakkan dalam beldi ni. Tu kita letakkan ni guni lah atas dia, supaya haba dia tu tak keluar. Jadi kita tutup lah dengan plywood ke apa ke macam ni, supaya tak ada yang ganggu dia. Dan kita biarkan sampai dia masak lah. Pisang ni kita dah peram 3 hari. Kita nak tengok hasil dia. Okay, dah masak. Masak teri ni lah. Inilah pisang dia. Masak cantik Ning. Dia lah kita buat kuih Pisang ni banyak lagi. So kita kena simpan dia dalam peti sejuk. Kita nak asingkan kulit dan kita ambil isi dia. Dan kita simpan dalam bekas plastik ni. Kulit ni kita asingkan, kita ambil isi dia, kita letak dalam bekas ni. Kalau kita biarkan dia kat luar, pisang ni nanti akan busuk Ini pun dah ada sikit-sikit nampak macam dia overripe, nak busuk. So, kalau kita simpan dalam peti ais, dia boleh tahan lama lah. Sayang pisang ni. Kalau kita biarkan kat dia busuk. Ini isi pisang yang kita dah asingkan daripada kulit dia ni. So, ini kita tutup dalam bekas dia ni. Tutup dia ni. Dan kita letakkan dalam peti sejuk supaya dia tahan lama untuk disimpan. Kita simpan dalam peti sejuk ni. Itu boleh tahan ni. Dalam 5-6 hari boleh tahan kat sini. Hari ni nak buat kuih tanam pisang. Sebab kuih tu banyak guna pisang Sebab kita punya pisang ada banyak. Ni yang saya keluarkan daripada peti sejuk. Saya akan gunakan dalam 6 biji pisang yang kita dah buang kulit dia ni. 6 biji ni lebih kurang dalam 500 hingga 600 gram lah berat dia So yang ni kita kena lumatkan Belum kita kena potong-potong dulu. Ini pisang yang dah kita potong-potong. Kita nak lenyek supaya dia jadi hancur Lenyek dia sampai hancur lah. Ni pisang yang kita dah siap lenyek, dah jadi macam bubur. Kita nak buat bancuhan untuk buat kuih tu ni saya letakkan tepung beras sebanyak lebih kurang 70 gram. Kita letakkan sedikit garam. Dan saya akan letakkan lebih kurang 50 gram kelapa parut warna putih. Tapi kelapa ni saya akan blend dulu supaya dia jadi santan sikit Masukkan kelapa dalam blender jug.
dan masukkan sedikit air supaya dia boleh kita kisar. Ini kelapa yang saya dah blend, so kita boleh letakkan dalam adunan sini. Boleh kacau-kacau kan. Kalau pekat kita tambah air. Kita boleh tambah gula untuk bagi dia manis, tapi sebenarnya pisang ni dah manis dah. Tapi saya tambahkan sikit gula. Kalau nak manis lagi boleh tambah lagi gula banyak sikit. Okey, kita punya bancuhan dah siap. Katan dia pun sesuai. So, boleh kita proses. Saya akan masukkan bancuhan kita ni dalam loyang ni. Loyang ni saya salutkan dengan daun pisang bahagian bawah dan bahagian tepi supaya kuih kita tu tak bersentuhan dengan loyang ni, dan pada masa yang sama daun ni memberi aroma pada kuih yang kita buat lah. Isikan aja dalam loyang ni. Siap kita ratakan. Dah siap, dan loyang ni kita boleh kukus lah. Kita nak kukus guna alat pengukus ni. Kita letakkan air dulu. Cukupnya. Kita letakkan adunan kita ni dalam alat pengukus ni. Kita tutup dan kita boleh onkan untuk kukus dia. Kita dah kukus 1 jam, kuih pun dah masak, so kita boleh offkan lah. So kita biarkan dia sejuk. Kuih yang kita buat ni dah masak. Kita nak hidangkan. Kita terbalikkan. Kita tengok kuih ni. Cantik. Nanti kita nak potong-potong ni. Kita boleh potong kuih ni. Okay. Boleh serve lah untuk makan.